Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ning nak start dah. Sebelum saya start, saya rasa kita buat satu dalam keadaan kita ni, suasana kita hari ni. Saya nak semua orang berdiri belakang, boleh kah? Berdiri belakang. Berdiri belakang. Sudah kita start dah. Selesai tu. Ada lagu. Nyanyi. Lagu raya. Okey. Sebelum saya start, boleh ikut saya kah? Saya nak letak suasana kita hari ni. Okey. Saya akan sebut 2-3 perkara apa tu, sebut je. Oh saya kah? Okey dah. Hari ini saya gembira, saya sehat, dan saya bersemangat. Alhamdulillah. Okey. So kita pergi ayat ni dah, 3 perkataan tu. Sampai habislah kita akan bergembira suasana dan apa ni. Dan saya lihat tadi pun pakaian comel-comel, suasana hari raya. Kita ada 2-3 hari lagi bulan Syawal ni. Kita raikan masih lagi dengan suasana hari raya, insya-Allah. So yang saya sangat-sangat hormati Kak Ayah, Presiden dan cikgu dan ibu bapa semua, yang ada sindrom ni, dan anak-anak yang saya tengok memang ceria lah. Saya tengok raut wajah memang ceria hari ni, memang ceria. Saya pun rasa suka, walaupun tadi rasa nak mari sini jauh lagi. Rupanya jauh juga kan lah, ingat tak sampai titik ni. So itulah keadaan hari ni. Kita banyak in one. Berapa 4 in 1 kan? Kita juga meraihkan Hari Raya Aidilfitri, sambutan Hari Raya dalam bulan Syawal. Kita meraihkan 10 tahun DK. Saya rasa persatuan yang sangat berjaya, sangat mencapai matlamat lah. Yang ketiganya Hari Down Syndrome Sedunia hari ini. Betul perayaan Down Syndrome Sedunia. Jadi banyak perkara. Jadi yang ada kesempatan di tempat ni pun nampak comel. Tadi nak mari tadi saya wasuhayu kata ya pun mari tadi dengan tempat makan, shelter dengan anak sungai dan sebagainya. Jadi memang happy lah, memang happy. Jadi apa ni untuk hari ni kita tengok kita memang ni peluang yang terbaik lah. Saya ingat pasal Down Syndrome Kelantan ni memang saya tak tahulah apa negeri lain buat, tapi bagi saya the best lah, yang terbaik lah. Negeri lain kita tak tahu, insyaAllah dia pun baik juga, molek juga. Jadi ada sambung apa namanya aktiviti. Saya pun boleh tupai happy juga. Tupai gembira, tupai makan ni, makanan banyak ni, insyaAllah. Ada macam-macam ni, nampak nampak macam-macam kuih, ada spaghetti pun ada, nampak tu. Dan insyaAllah kita dalam masa hari ini, saya tengok jadual tadi, kita ada program bersatu rahim, sama-sama kita mengeratkan satu rahim anak-anak kita, anak-anak Down Syndrome ni. Dan mungkin daripada kebersamaan ini kita makin ada aktiviti-aktiviti yang ketimbul. Kemudian saya dan isteri sangat berterima kasih lah kepada persatuan ni kena jemput saya. Memang saya dah ada dari awal-awal ni saya nak mari. Sebenarnya hari ni ada mesyuarat majlis orang-orang besar di Raja Kelantan. Tapi nasib baik majlis itu dibawa ke depan minggu lepas. Jadi boleh mari. Pasal mesyuarat di KL. Jadi saya kata kita buat laban mana macam mana pun kita pergi aja. Tapi mula-mula mari tadi was-was juga bila masuk Jetih. Pasal saya dekat dengan kita, tapi jauh lagi. Tapi okey, alhamdulillah saya berhenti dengan jalan, tanya dia kata betul dah jalan ni kata. InsyaAllah. So kita dalam masa 2 hari ini dan esok kita gunakan masa kebersamaan ini untuk kita bersilaturahim, bertukar-tukar pendapat, pandangan. Kita anggap kita ni sebagai satu keluarga lah Kak Ayah. We are in the one family. We are all family member. So kita meraihkan hari raya keluarga kita hari ini bersama-sama dengan perayaan-perayaan lain dari seluruh Kelantan ni. So harap dalam masa sehari dua ni kita macam saya sebut tadi lah, kita menggunakan masa yang berada di luar
suasana biasa kita di main house camp. Ini kita ada di luar main house camp. Jadi kita gunalah keperluan yang ada ni. Gimana air panas kan sekali. Ya, itulah. Dan kita manfaatkan masa yang ini kita kalau ada buah pemikiran baru sambil bersembang pun mungkin akan timbul, kita tak tahu ya. Jadi insyaallah, dan saya itu sajalah. Saya sekali lagi saya mengucapkan selamat hari raya adik saya dan isteri lah. Mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Dan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim saya rasmikan majlis hari raya PSNTK 2026 bersama dengan program lain ya, hari sedunia dan sebagainya, dan hari PSBN. Itu saja. Sekian, terima kasih.